Okey, Assalamualaikum pada sahabat semua. Hari ni hari yang ke-22 kita berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sebelum raya kami ada aktiviti. Sebab saya pun lama tak buat video sebab bulan puasa. Kali ni kami nak pergi mancing udang. Okey, pada sahabat semua, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey, mantap. Okey geng. Semua dah standby dah. Saya pun dah standby sama barang saya. Yang ni saya ini je lah kami biasa, kami bertiga je. Semua standby nampak. Ni botol ni lebih nampak. Tutup. Tak tahu air batu nampak. Tak ada juga dia ni. Ni game belah malam mancing ni. Diorang kata hujan malam tadi. Hujan. Uish, boleh tahan. Tu dia. Uish. Banyak. Ini banyak. Okey mah. Bawah. Tak masuk dengan sini ke? Tak. Okey geng. Kita tiba dulu. Mana je? Seberang? Seberang air tenang mantap cuaca cantik. Ni lesen macam ni kot mula-mula. Lalu besar-besar ni aku nak buat lesen. Dia guguk kuat tau, dia hentak. Lepas tu tak aku tengah gulung-gulung lucut. Kan? Wah, alhamdulillah. Tu dia. Mantap. Masuk. Alhamdulillah. Ikan ni. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah sahabat, ada hasil. Yuk. Alhamdulillah. Keluar. Tom yum ni. Tom yum gong. Nasib baik dia dah buang telur kat sana tadi. Macam ikan pun ada. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia samaris, karat-karat dia teh. Mantap Pak Bu. Satu dia buat bergaduh ni. Cantik. Sudah boleh pegang. Tak apalah, kepit lah. Tak ada hal ni. Dia kepit lah, tapi tak boleh. Itu dia. Mantap. Mantap.
Bukan senyum Ada senyum ah. Geng ni lah bunta geng, nampak. Bulat dia geng. Bunyi dia nampak. Oi. Bukan kena kat mulut. Kena kat pipi geng. Kena kat pipi. Dia kembung kan nampak. Nampak geng Masuk ai. Ho, itu dia. Beg ni semak betul lah. Aku nak rakam tak dapat. Kocik Oh, made in Tom Yum. Oh, kawasan Tom Yum kawasan Tom Yum, geng. Janganlah. Sampai setengah. Sampai setengah lucut. Dia menyampau. Sampai setengah lucut. Tom Yum ni, Tom Yum. Alhamdulillah. Rezeki sahabat. Makan baik ni. Alamak. Bahaya dia nampak ni. Kan dia selepas Ikan ke udang ni. Alhamdulillah. Mantap. Macam ada. Macam ada geng. Macam ada. Berat-berat tapi tak melawan. Baru dia melawan. Baru dia melawan tu dia. Alamak. Dia melawan Mantap. Tu dia. Bakaran. Okey geng, hujan baru reda sikit. Hebas-hebas semua orang muka ada senyum mantap. Okey geng, hujan lah sahabat. Gelap nampak. Gelap sana. Ni masih lagi hebas-hebas sahabat boleh lah. Adalah sale sikit sahabat. Nampak ni boleh lah. Boleh sahabat ni. Tu. Sahabat-sahabat lain semua ada. Dia gantung beg pula kat sini. Okey sahabat. Hari ni dah masuk hari ke-22 kita berpuasa sahabat lagi minggu depan kita dah mula nak raya Aidilfitri Raya Aidilfitri. Saya pun lama tak buat konten sebab bulan-bulan puasa ni kurang sikit nak buat konten sebab bulan puasa je. Bulan je puasa. Aduh, Tom Yum lah. Pacar udang sahabat. Ingatkan kosong ada punya Tom Yum. Dia orang semua jenggo-jenggo sahabat. Kita Tom Yum jadi sahabat. Okey. Okey, mantap. Muka ada senyum. Tu dia. Tengok orang baru nak belajar bawa. Oi. Dah. Oi. Itu pula aku tengok. Slow sikit. Kurangkan pulai dia. Weh, slow orang mancing kau. Slow sikit. Orang mancing. Okey geng. Ini ada orang nak belajar bawah pula. Sarap pula kita ikut dengan dia. Ni orang dia
Bayu dengan dia ni. Alright. Okay. Okay geng, semua dah habis. Alright. Ha. Ni lalu. Okay. Ni member Ni dia. lalu kan. Ha. Okay. Ni lannya. Banyak ais batu daripada udang. Ini saya punya boleh lah. Tepat lah makan kan. Ha. Alright. Okay. Aku punya aku dekat 60 ekor lebih kan. Ada. Itulah. Alui-alui. Aduh, tak ada yang besar. Okay geng. Untuk bulan puasa ni kira minggu ni lah kita pergi. Sebab puasa yang ke-22, minggu depan dah start raya kita pun nak lepagian. Bulan puasa memang mencabar bulan puasa ni. Mancing dengan dahaganya, dengan lapornya. Tak boleh nak cakap apa sahabat-sahabat semua Okay, kita jumpa next episode. Mungkin lepas raya ni kita nak pergi mencadat sotong sahabat semua InsyaAllah 12 hari bulan je? 12 hari bulan je? 12 hari bulan 4 kita nak pergi mencadat sotong. Semua dah standby. Besar juga modal mencadat sotong sahabat Okay, kepada sahabat-sahabat semua, saya nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua-semua sahabat-sahabat yang menonton konten saya Okay, mantap.